Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmulah dapat merawat kebodohan-kebodohan kita. Semasa kita kecil, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Sebab itulah kita gaduh adik-beradik, kita dengki, kita mungkin curi, kita celupah, maki hamun dan banyak perkara-perkara yang dosa kita lakukan semasa kita kecil. Hari ini kita dah tua, semakin matang, banyak ilmu yang telah kita perolehi, kita dah jadi lebih bijak. Kita dah mula tutup aurat kita kerana kita tahu mendedahkan aurat itu berdosa. Kita dah mula jaga mulut kita. Dulu kita dengan adik-beradik celupah, kita gaduh dan sebagainya. Hari ini kita berbaik-baik kerana kita tahu dosa. Kita takut kalau Allah hukum kita. Kita dulu mungkin suka meninggalkan solat ataupun tak nak solat pun. Hari ini kita dah makin tua, kita sedar banyak hukum hakam Allah yang perlu kita laksanakan dan kita tidak mahu jadi orang tua yang serupa seperti anak kecil, tidak ada ilmu pengetahuan.